Penyakit ni bang, tak ada obat. Memang tak ada obat. 7 keturunan, 8 keturunan, sampai 100 keturunan pun tak settle. R15, MT15, Y16. Penyakit dia satu je, crankshaft. Iaitu material dia tak tahan. Kau tengok sini. Dekat tapak rumah bearing crankshaft pun boleh makan. Owner dah jaga minyak hitam tau. Owner on time je minyak hitam. Minyak hitam pakai elok je. Bawa pun elok. Tapi makan juga. Aku tak faham. Kenapalah Yamaha nak kena buat macam ni. Material dia tak tahan lah. Tak sama macam motor-motor dulu. FZ, LC. Crankshaft dia material tahan. Yang ini sikit-sikit makan. Lepas tu mulalah bunyi barai. Mulalah rabak. Mulalah bergoncang. Mulalah, aku tak faham. Memanglah kat aku bengkel, aku sukalah. Tapi aku pun pengguna motor, Mat. Sampai bila nak macam ni? Kalau lama-lama, orang takkan percaya dah pakai motor Yamaha. Kau tengok ni. Ni 1, 2, 3, tu 4. Ini yang overhaul tau. Yang semalam masuk. Yang sebelum-sebelum ni kita tak ambil kira. Yang buat top set hari-hari keluar kita tak ambil kira. Ini overhaul saja. Perangai benda yang sama. Berapa kali dah? Kau tak payah cakap lah, crankshaft ni memang aku order selalu. Memang selalu rosak. Dah lah mahal, dah overhaul, kena mahal. Dah lah overhaul tu. Dah lah mahal menatang ni tau. Cuba kau check sendiri harga berapa. Tu baru barang ni. Belum overhaul lagi bang. Belum lagi bang. Kalau geng-geng R15, Y16, MT15 yang dah kena benda-benda macam ni, kau down komen. Percaya ke tak percaya?